Apa jawapan Sayyidina Ali? Sebenarnya sahabat Nabi yang paling berani sekali adalah Abu Bakar. Terkejut semua orang. Abu Bakar? Celah mana? Dia bukannya panglima perang yang hebat ke apa? Tak. Kenapa pula Abu Bakar? Abu Bakar. Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhazathu Quraisy fahadha yanyahu fi hadha yutlatilhu wa hum yaqul anta alladhi ja'alta aliha ilahan wahidan. Kata Sayyidina Ali, aku dulu masa budak, masa di Mekah, aku pernah tengok orang Quraisy kepung Nabi. Masa tu belum hijrah, Islam tak dihormati. Orang Islam diseksa bila berubah, tak ada harga. Masa tu seksa betul. Semua orang susah. Dan aku masa tu budak lagi. Aku tengok orang Quraisy kumpul Nabi. Ada orang pegang bahu badan Nabi, dia goyang-goyangkan badan Nabi. Dia goncang-goncangkan. Sampai ada yang kata, antal ladzi ja'altal aliha ilah wahida. Mu ke hak kata Tuhan ni ada satu? Mu ke? Gegar-gegarkan badan Nabi kita. Tapi Ali masa tu muda lagi. Qal, fa wallahi ma dana minna ahadun illa Abu Bakrin yadribu hadza wa yajba'u hadza wa yutlatilu hadza wa huwa yaqul, demi Allah, masa suasana di Mekah itu, satu-satunya orang yang berani ke depan defend Nabi, Abu Bakar saja. Orang lain mana berani? Abu Bakar pergi ke depan, dia pukul orang ni, dia tepih orang ni, dia tolak orang ni, dia lawan, dia warning, kau jangan usik Muhammad. Dia warning semua orang. Kemudian dia kata kepada orang Quraisy, wailakum ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Celaka engkau orang semua. Wail ni maknanya celaka. Celaka engkau orang semua. Adakah kau nak kenat satu orang laki-laki yang tak buat salah, dia hanya mengatakan Tuhan dia Allah saja. Cuba pakai otak. Ini bukan jenayah. Dia kata Tuhan dia Allah. Apa masalah engkau orang? Ini direkodkan oleh Al-Bazzar dalam kitab Al-Bidayah. Abu Bakar, kata Ali, sahabat paling berani sekali sebenarnya. Dia dah bela Nabi sejak daripada Mekah. Yang cerita-cerita kehebatan sahabat yang berani-berani, yang kita banyak baca, Ali, Khalid Al-Walid dan bagai-bagai lagi, itu lepas hijrah. Jadi Abu Bakar Siddiq bukan kaleng-kaleng orang.